Ini Malaysia satu-satu negara di dunia yang ambil keputusan turunkan harga minyak. Masih duk main lagi. Hari ini menang, esok minyak turun. Pakai otak lah, tak baca ke? Bila saya sebut tak nampak, kita tengok. Adakah Perdana Menteri ni cakap orang buta? Saudara-saudari dan kawan-kawan, pada malam ini cerita dari Brickfield nak bercerita tentang satu perkara, tentang sopan santun, tentang hormat menghormati. Kita ini orang Melayu, kita harus menghormati orang lain. Jadi saya melihat kata-kata, ucapan-ucapan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri Malaysia ini makin lama makin bercelaru, makin tidak sopan saya dengar. Jadi ini kalau tidak sopan ini, Hishamuddin Rais boleh bercakap, Hishamuddin Rais boleh mencarut, Hishamuddin Rais buat ni. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia seorang Perdana Menteri, haruslah bersopan. Anak Cina, anak dia, anak Melayu, anak dia, anak Kadazan, anak dia. Sopan santun itu adalah adab menunjukkan daripada falsafah Stoik, Marcus Aurelius, daripada kerajaan Rom mengatakan bahawa falsafah ini bahawa untuk menunjukkan keterampilan kita, untuk menunjukkan kebijaksanaan kita, to show you are better, tidak semestinya kita mesti memperlekehkan orang lain. Tidak semestinya kita mesti memperbodohkan orang lain. Kalau nak membodohkan orang lain, nak memperlekehkan orang lain, nak mencarut, itu boleh dilakukan oleh orang seperti Hishamuddin Rais. Orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini haruslah bersopan, bersantun, polite, kerana dia telah menjadi Perdana Menteri. Malah dia dikatakan bahawa dia ini adalah salah seorang pemimpin negara Islam yang boleh angkat telefon, boleh menelpon Presiden Trump, boleh menelpon Erdogan, boleh menelpon Ayatollah di Iran. Ini kerana itu haruslah tak perlu kita memperlekehkan, mentertawakan pihak pembangkang. Pihak pembangkang itu biarkan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara tidak perlu. Saya ulang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ulang, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu begitu memperlekehkan orang lain. Bersopan santun itu menunjukkan keterampilan. Keterampilan kita, kebijaksanaan kita, kecerdikan kita, tidak perlu kita memperlekehkan orang lain. Itu saja saya katakan. Selamat malam kepada semua pendengar cerita daripada Brickfield. Terima kasih.